short vlog. And banyak gila kereta, kalau korang nampak. Yeah. Actually best je kalau pergi Solo ke Shanting. Hello. Ni ada orang naik basikal. Wah, terpijak. Ada orang naik basikal and mostly tourist lah yang naik rental punya bike. So, cantiknya kedai tu. Nak pergi lah nanti. Tapi sekarang ni aku nak cari makanan dulu. Makan tengah hari. So hari ni kita healing and macam buat assignment outdoor. So ada banyak gila tempat-tempat yang menarik sebenarnya. Kita ada kedai tu. If you see, kita ada cafe. And sorry. And dekat area sini kita ada kedai-kedai. So macam-macam lah. Tapi mesti kat sini ada banyak kedai-kedai Chinese food. And it is very very fascinating sebab the diversity of Malaysia is really shine lah dekat area sini. Hi everyone. So literally ramai gila turis yang ada dekat sini. Sangat-sangat ramai. And kita pun walaupun dah banyak kali dah pergi, kita play turis juga. Macam tu. So ada kelapa. So kita nak cari makan. We have to, I think it could go by this way. So kita ada ramai gila. Nampak tak kat belakang? Ramai gila. So this is the Melaka River. Tapi kita nak kena pergi area belah sana. So kita kena lalu sini juga. Kita dah sampai dekat Bangunan Merah. Bangunan Merah guys. Yeah. Sorry. Lalu I rasa macam cuaca hari ni it's not too hot. So it's not, dia macam tak susah sangat lah kalau untuk you vlog. Dia macam seronok vlog macam ni sebab bila dah ramai-ramai orang dah tak kisah pasal kau. So kau boleh cakap je. So nampak tak? Ramai gila. Aku dah lah bawa laptopnya, nak buat kerjanya. Banyak kena makan. Ada uncle. Ada uncle beca. Hai uncle. Tak apalah. Saya nak kurus. Okey, adik kayu. Itu lagi sebab kurus. Alamak. So, macam tu lah kisahnya. Kita dah start ada macam-macam. Dulu waktu zaman-zaman aku, beca-beca ni ada Baby Shark. Sekarang ni dia dah ada Labubu and macam-macam lagi lah. So kat sini pun ada booth. Kedai-kedai kios lah, kios. Dan kita ada henna. Kita akan lalu area sini and nak cari makan tau. Dekat sini ada satu kedai makan asam pedas yang sedap gila. So ni lah korang kedai asam pedas yang kita nak makan tu. So korang, ni lah kedai makan yang I pernah juga pergi date. And kita orang dah try memang sedap gila. So yang hari tu kita orang makan ikan kembung. So kali ni aku order lain. Nanti aku review lah kalau sedap, InsyaAllah. So actually dekat sini aku just cakap yang actually harga dia berpatutan and sedap. So tu je. Okay, bye. Gila dah guys. So kita ambil asam pedas telur sotong, kita ada sky juice and nasi putih. Yang bestnya korang dekat kedai ni, dia buat masakan asam pedas dia tu macam bila ada order baru dia buat. So basically macam claypot punya style. So macam korang takkan risau yang makanan korang akan sejuk sebab dia once dia dapat order baru dia masak. Kelas.
sekarang. So kita dah habis makan. So sekarang kita nak pergi masjid. So kita nak pergi ke fee semula untuk ambil kunci, untuk ambil balik beg telekung. So kita akan letak balik. Kita akan letak beg laptop ni lah untuk kita solat. Dia macam vibe-vibe pergi rombongan sekolah. Rindu dek. Agak rindu nak pergi rombongan sekolah dek. Dia kan biasanya korang datang Melaka ni bukan je budak-budak buat rombongan sekolah tau. Dia also company-company buat team building, tourist. Best gila. Kita ikut. Dia kata Wu Tian. Pukul 5. Kita ikut. Uncle. Ramai. I pun salah seorang daripada tourist juga. I from Pahang. So kita dah habis makan. Kita nak pergi masjid. Tapi masjid dia dekat area Ghost Museum. So macam jauh sikit lah. Tapi dah dekat dengan kereta. So macam that's why aku decide macam nak pergi makan dulu, baru kita solat. Kita dah ambil kunci. Kejap lagi kita nak pergi solat. Tapi macam ramai sangat lah orang. Macam malu pula aku nak buat vlog dekat sini. Satu. Allah. Satu, dua, tiga.